Lembut tutur katanya, tinggi budi pekertinya. Dialah seorang murid yang sentiasa menyerlah dalam apa jua yang dilakukan. Dilahirkan pada 16 Oktober 2013 di Pusat Perubatan Islam Ar-Ridwan, Ipoh, Perak. Beliau merupakan anak tunggal kepada Puan Hajah Nur Rashikin binti Haji Karun Zaman, seorang guru, dan Encik Haji Insinyur Azri Izwan bin Haji Mazlan, seorang jurutera. Berjiwa halus, suka membaca buku cerita dan gemar bermain Lego untuk mengembangkan kreativiti. Cita-citanya adalah menjadi seorang doktor. Sepanjang berada di Serak At-Taqwa, beliau telah mengukir deretan kejayaan yang membanggakan. Pada tahun 2023, beliau meraih Johan dalam acara nasyid peringkat daerah, Zon 4 dan negeri dalam Ihtifal Kafah 2023 serta mewakili negeri Perak ke peringkat kebangsaan dalam acara nasyid bagi Ihtifal Kafah 2023. Pada tahun 2024, beliau mengekalkan prestasi cemerlang dengan meraih Johan Nasyid peringkat daerah dan tempat ketiga peringkat zon dalam Ihtifal Kafah 2024. Manakala pada tahun 2025, beliau dinobatkan sebagai Johan Bercerita Kisah Nabi peringkat daerah dan Naib Johan peringkat zon dalam Ihtifal Kafah 2025. Beliau mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan UPKK dengan keputusan 9A dan peperiksaan serai 6A. Tidak ketinggalan juga, di sekolah kebangsaan, beliau juga seorang yang aktif dalam pelbagai pertandingan. Antara pencapaian tertingginya adalah Anugerah Puteri Bongsu PPIM peringkat kebangsaan. Beliau juga aktif dalam pertandingan STEM, Drone Edu Challenge, Dai Cilik, Kangaroo Mat Competition serta pernah dianugerahkan Duta Sasiah 2024, Tokoh Murid Perempuan Sempena Hari Kanak-Kanak dan Murid Misali 2025 di Sekolah Kebangsaan Methodist. Dengan sasiah yang terpuji, kecemerlangan akademik dan kokurikulum serta keyakinan yang tinggi, beliau adalah contoh murid serba boleh yang menjadi kebanggaan sekolah, guru dan keluarga. Dengan penuh penghormatan, Tokoh Murid Perempuan tahun 2025 disandang oleh Saudari Arisa Maisura binti Azri Izwan.